Sekarang ni dah makin banyak gaming laptop kat market. Ada yang guna gaming laptop bukan sahaja sebab nak main game, tapi nak buat kerja-kerja yang berat macam 3D, coding, edit gambar atau video. Tapi hari ni saya nak kongsikan 5 laptop terbaik bawah 3,500 sesuai untuk pelajar universiti tahun 2025 atau 2026. Skrin besar, ada yang chip yang power, ada yang tak nampak macam gaming laptop. Semua tu saya akan kongsikan pada hari ni. Ni laptop entry ke mid-range level daripada Lenovo LOQ15 yang berharga RM2,535. CPU dia pakai Intel Core i5 12450HX 8 core. CPU yang boleh boost sampai 4.4GHz. Boleh main AAA gaming dengan tetapan sederhana ke tinggi. GPU dia Nvidia GeForce RTX 3050 6GB. GPU yang popular untuk laptop budget. Skrin dia berukuran 15.6 inci Full HD. Ada anti-glare, refresh rate dia 144Hz. Yep, laptop ni skrin besar. Shock untuk gaming dan buat kerja. Tapi nak bawa ke mana-mana tu agak berat sikit. Didatangkan dengan 12GB RAM dan 512GB SSD. Yang best, RAM dan SSD dia boleh di-upgrade. So, kalau nak masuk tahun kedua ataupun 3 dan kerja makin berat, boleh tambah je tanpa perlu beli laptop baru. Gaming laptop ni sesuai untuk pelajar uni yang ambil course IT, animation, engineering, architecture, multimedia. Laptop ni memang dah cukup kuat untuk coding, 3D basic, rendering ringan, editing video, semua boleh jalan. Kalau nak gaming laptop dengan desain yang menarik, kita ada Acer Nitro V15. Harga dia RM2,879. Prosesor dia AMD Ryzen 5 7535HS. Antara chip AMD yang terkenal dengan stability dan performance yang baik untuk kerja berat dan multitasking. GPU dia Nvidia GeForce RTX 3050 dengan 6GB GDDR6. So dari segi performance, gaming memang sama level dengan Lenovo LOQ tadi, cuma skrin dia 15.6 inci Full HD. Refresh rate dia 165Hz. Memang kalau untuk main game macam Valorant, boleh main dengan smooth. RAM dan storage dia 16GB DDR5 dan 512GB SSD. Berat kira-kira 2.10kg, agak mudah untuk dibawa dalam kategori laptop gaming. Laptop ni agak bulky dan kipas dia bunyi kuat. Tapi kalau korang tak kisah pasal benda tu, laptop ni boleh jadi pilihan korang untuk bawa pergi ke kelas. Kalau nak gaming laptop yang tak nampak macam gaming laptop, korang boleh pilih Asus Gaming V16 yang berharga RM3,232. Kalau tengok dari segi design, memang tak nampak langsung sampailah korang tengok dekat keyboard tu sebab ada lampu backlight. Dan ada keypad yang transparent dekat WASD dan arrow, so lampu backlight tu lagi terang. Prosesor dia Intel Core 5 210H 8 core. GPU dia pula Nvidia GeForce RTX 4050. Laptop GPU dia 6GB GDDR6. Ini satu tahap naik daripada RTX 3050. Jadi prestasi gaming dan tugas kreatif lagi baik. Skrin dia 16 inci Woods GA dengan refresh rate 144Hz. Aspect ratio dia 16:10. RAM dan storage dia 16GB DDR5 dan 512GB SSD. Saiz dan berat dianggarkan sekitar 1.95kg untuk model ni. Agak memadai untuk mobility. Skrin mempunyai gambar warna 45% NTSC. Bukan yang terbaik untuk kerja warna sangat kritikal. Contoh macam color grading yang profesional. Nak buat 3D modeling memang okey sebab RTX 4050 tu bukanlah GPU yang terbaik. Tapi ada power yang cukup untuk guna Blender. Dari segi performance, kenalah dengan harga. Lagi satu gaming laptop yang tak nampak macam gaming laptop. HP Victus 15 pada harga RM3,367. CPU dia AMD Ryzen 7 7445HS. GPU dia Nvidia GeForce RTX 4050 dengan 6GB GDDR6. Skrin dia 15.6 inci Full HD. Refresh rate dia 144Hz, ada anti-glare. RAM dan storage dia 16GB DDR5 5600 dan 512GB SSD. Kecerahan dia 300 nits dan color dia 62% sRGB. Warna dia taklah vibrant, tapi kalau untuk casual gaming atau tak cerewet sangat buat warna, yang ni okey je. Cuma kalau korang suka multimedia, grafik designer, saya kurang recommend laptop ni. Tapi yang ambil IT nak buat coding, tak ada masalah. Cuma design hinge laptop ni dia agak menyakitkan hati sebab bila buka tu dia bergerak. Saya recommend student IT untuk ambil laptop ni. Paling mahal dalam list ni, tapi kalau nak guna lebih dari 4 tahun, laptop ni pilihan yang terbaik. Yang paling last sekali, Gigabyte A16 yang berharga RM3,101. Sekali tengok macam biasa je design laptop ni, tapi bila kena cahaya, dekat logo dia tu jadi rainbow. CPU dia Intel Core i5 13420H 8 teras. GPU dia Nvidia GeForce RTX 4050, GPU dengan 6GB GDDR6. Skrin dia 16 inci dengan refresh rate 165Hz IPS display. RAM dan storage dia 16GB DDR5 dan 512GB SSD. RTX 4050 tu dah kuat untuk AAA gaming dekat setting medium ke high dengan FPS yang selesa. Laptop ni support sampai 64GB RAM, dia ada 2 slot DDR5. Kalau nak upgrade nanti memang senang. Laptop ni besar tapi tak ada keypad number. Nampak lagi clean dah.
Body laptop ni plastik. Kalau korang guna trackpad tu, boleh rasa murah sikit sebab dia plastik kan. Lebih baik guna mouse. Skrin ni boleh flat kan jadi 180 darjah dan skrin dia matte, kecerahan 370 nits dengan 67% sRGB. So Gigabyte A16 memang sesuai untuk student IT, multimedia, animation, engineering, architecture atau sesiapa yang nak laptop gaming yang boleh buat kerja kreatif sekali. Jadi itu je 5 laptop gaming terbaik bawah 3,500 untuk pelajar universiti tahun 2025 ataupun 2026. Setiap laptop dalam senarai ni ada kekuatan masing-masing. Ada yang skrin besar, ada yang thermal bagus, ada yang design minimalis, tak nampak macam gaming laptop langsung, dan ada yang bagi value paling maksimal untuk performance. Apa-apa pun, pilihan terbaik sebenarnya bergantung pada kursus apa yang korang ambil, cara korang guna laptop tu dan bajet masing-masing. Kalau korang sudah IT, multimedia, animation, engineering, architecture, list ni memang ngam dengan keperluan korang. Kalau korang ada soalan, komen je dekat bawah. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng supaya korang tak terlepas video seterusnya. Follow kami di media sosial lain macam TikTok, Instagram, Facebook dan juga X. Saya Aisyah dari Suan Cicau. Terima kasih tonton video ni sampai habis. Bye!